Ini nasi dagang atas tol yang ketiga kita orang pergi. Lepas tol bandar, hiliran ni Haji Ismail. Haji Ismail Patah atas negara pun dia Padang Negara. Padang Negara, lebih kurang macam tu lah. Okay, jom. Kita pilih nasi dagang Haji Selamat. Selamat. Tak ramai. Halus. Zawi. Wah, dia lah. Dia duduk tempat yang tak bagus lah. Saya kena manager kena langgar. Langgar dia tak sorry. Dia langgar. I say sorry. I'm sorry. Saya pelacung. Oh. Lupa. Kali ketiga kita tambah. Bagi empat awak pula. Kan ah? Last. Okay. Cicah. Alhamdulillah kita telah pun selesai makan di nasi dagang atas tol Taman Negara. Padang Negara. Tak ramai tapi itulah kecewa sikit lah. Ayam dia tak cukup makan. Ayam besar dia lambat sampai. Lambat sampai? Apa maksud dia? Stok lambat sampai. Oh Allah. Pegang. 3 kali kita cari pergi nasi dagang atas tol bandar, tol hiliran. Ni tol Padang Negara. Padang Negara ni teramai lah. Tapi kata tak, dalam jam celik 44 km. Bukan. 29 km je. Dia 29 km. Maksudnya 45 minit lah daripada resort kita orang nak balik sana. Jauh kat kita orang berjalan. All Renars Fall. Okay, balik tidur. Ada tapau. Oh, sata. Semalam kita pergi orang makan. Kita orang makan kot. Ada kot video sebelum ni kita pergi makan. Kita ambil video tak? Tak tahu, tak rasa. Rasanya tak ambil video. Tapi dalam kedai makan ni, review dia memang hancur lah, teruk lah. Sebab tu tak ada orang kot. Ada orang je semalam. Lepas tu belakang kita tu ada pula je tengah cakap seseorang. Tak tahu apa masalah dia kan. Ilmu dia terlalu tinggi kot. Dia boleh cakap sotong tak ada siut. Kat Terengganu sotong tak ada pelik tu. Betul tak? Ui gila, mungkin lah. Tapi memang review memang teruk lah. Tapi kita makan semalam okey je. Sedap juga. Sedap jugalah. Tapi kalau itulah servis-servis dia sebelum ni kot. Apa hal? Selamat maju jaya lah pada kedai tu. Saya pun tak tahu apa nama kedai tu. Tapi berdekatan dengan resort kita orang lah. Dalam 500 meter macam tu. Okay, kita pun dah kenyang. Balik lah. Lagi pasal payang pun tak ada apa. Nak beli kopok-kopok kering je kan. Tak apa lah, balik lah. Selamat petang. Kita nak pergi makan sata Pok No. Suggestion Brina. Pok No. Pok No. Pok Nur. Sata. Ini tinggi nak makan sata. So Rina, macam ni? Baru buka bang. Baru buka. Sedap. Dekat seberang sana ada durian tau. Tak boleh tau. Boleh masuk. Memang kalau gua masuk kena makan sana. Tapi kita tak biasa dengan kuala Terengganu. Tak tahu durian daripada mana. Macam mana? Durian siap. Oh, durian siap. Apa? Kita jangan durian siap. Tapi tak apalah. Lah. Semua benda nak makan malam ni, freedom Pengakuan jujur dari Rina. Pemaman best ke sini best? Mana? Mama. Sebut-sebut. Biar je lah. Mama. Kalau kita try lah. Semalam kita try apa. Ni kita banyak try benda baru. Tak nak ambil yang viral.
Biasa-biasa, tak mencabar. Tak mencabar, hati tak sakit. Ni kita namanya hati sakit. Nampak? Apa ni? Ni udang. Segenggam dia bubur. Ni tak udang ke apa? Ha? Gatal lagi lah badan malam ni. Ni saya. Kan dah bagi bawah tadi, tak nak. Bawah tadi kan tak nak. Tadi bawah tadi tak nak kan? Tak payah naik. No. No. Behave. Okay, dia akan mengganti untuk vlog konten. Behave. Tak nampak kau dalam ni. Behave. No. Shoot. Tapi Sana ada tisu. No. Lagi dia. no. Tunggu. Tak set. Jangan. Jangan. Black. Jangan Black. Tak set. Kita dah berpindah arah. Oh, tidak layak. No. Tak berjaya habiskan, kita tapau bawa balik hotel. Resort. Resort, okey? Lepas tu kita akan swimming. Nyelek. Balik hotel, tadi kita lepak kat pool lah. Oh, kopat. Jaga, bapak jaga. Bapak jaga. Tak lipat. Takut. Tak. Awak ada dalam. Tak alang. Awak. Saya nak tengok. Tadi mana? Lepas saya ke sana ke? Tu. Ini tengok. Kat sana ada pelakon.